Sang kelita yang menjelma, kawan atau lawan, siapa yang tahu? Di sebalik rahsia tersimpan sengsara, benarkah cahaya akan menyatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Airisa Sofia binti Hamidun, murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Nyam Toradin. Kod sekolah saya ialah NEA 2055. Pada hari ini, saya bukan hanya berbicara tetapi membawa sebuah kisah. Kisah yang tersembunyi dalam bayangan. Kisah yang penuh dengan rahsia dan pengorbanan. Saya berasa amat teruja untuk mengkongsikan mengenai sebuah kisah yang telah saya baca. Novel bertajuk Twins Territory. Di dalam novel ini terdapat banyak isi yang menarik. Jadi ayo kita dengarkan. Buku ini merupakan karya seorang penulis yang bernama Efali. Ia telah diterbitkan pada tahun 2023 oleh Men's World Words. Buku ini mempunyai 454 halaman bercetak dan terdapat 69 bab yang cukup menarik. Penulis Efali menggunakan gaya bahasa yang tajam dan bertenaga. Deskripsi yang diberikan sangat vivid. Seolah-olah pembaca turut berada dalam situasi yang tegang dan penuh ketakutan. Jalan cerita mengenai novel ini sangat menarik. Ia bermula dengan hidup ini tidak sesempurna fantasi. Mungkin kisah hidupku dianggap sempurna. Namun yang namanya dunia pasti ada kekurangannya. Beginilah bermulanya kisah Alara, Irdina yang hanya menjalani kehidupan biasa sehingga kan dia pada malam tersebut rumahnya telah dicerobok. Dia telah diikat, diugut dan dipaksa menjawab satu soalan. Mana Shadow? Alara tidak mengenali siapa itu Shadow, tetapi kerana nama itu, hidupnya kini diburu tanpa sebab yang jelas. Pada malam itu juga, seorang lelaki berpakaian serba hitam muncul dan menyelamatkannya. Ialah Shadow. Sejak peristiwa itu, Alara sering menghadapi bahaya dan setiap kali itu juga Shadow muncul untuk melindunginya. Sehinggalah satu hari, Alara telah diculik dan dipaksa berkahwin dengan Hanif. Tanpa disangka, rahsia terbesar terbongkar. Shadow sebenarnya adalah Hanif Ezra, lelaki yang selama ini melindunginya, lelaki yang menjadi suaminya. Tetapi lebih dari itu, Hanif bukan sekadar lelaki biasa. Dia adalah ketua anggota BRSO, Black Royal Secret Organisation. Sebuah organisasi rahsia yang beroperasi dalam bayang menentang penjenayah yang mengancam negara. Dan musuh utama mereka adalah geng Venom, sekumpulan penjenayah yang membawa masuk Flaka, dadah berbahaya yang mampu menjadikan manusia lebih ganas dan lebih kebal daripada kesakitan. Alara akhirnya mengetahui kenapa dia diburu. Geng Venom menyangka dia mempunyai hubungan dengan Shadow dan kerana itu nyawanya sentiasa dalam bahaya. Namun Alara mengetahui kebenaran yang lebih dahsyat. Ketua sebenar geng Venom ialah Pak Ngahnya sendiri. Ketika dia cuba untuk melarikan diri, sekali lagi Shadow datang melindunginya. Dalam misi terakhir, Hanif telah ditembak. Lelaki itu rebah, seolah-olah hayatnya telah berakhir. Tetapi keajaiban muncul. Hanif bangkit semula. Geng Venom akhirnya tumbang. Sidang hadirin yang dihormati sekalian,
Daripada kisah Alara, kita belajar bahawa kebenaran itu memang pahit, tetapi tetap perlu diperjuangkan. Alara terpaksa menerima bahawa pengahnya sendiri dalang di sebalik semua penderitaannya. Walaupun menyakitkan, kebenaran tetap harus ditegakkan. Dalam gelap ada cahaya, dalam bayang ada rahsia. Benarkah ini sebuah perakhiran atau hanya permulaan sebuah misteri yang lebih besar? Inilah kisah Twins Territory, kisah yang akan menghantui minda anda. Sekian, terima kasih.